Saya ucapkan kepada semua, semoga kita bersejahtera supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Haji ni tak boleh cakap, alah ustaz, tak dapat lah ustaz. Jangan cakap tak dapat, cakap dapat lah. Haji ni pengorbanan. Kalau tak ada buat pengorbanan, Allahu Akbar. Saya akan pergi umrah 14 Februari ni. Saya doakan tuan-tuan di depan Kaabah, tuan. Saya percaya, ya Allah, Kau yang melembutkan hati manusia ini. Itu ya, percayalah. Ya, saya sebab dengan keadaan kerja haji ini, dia tidak boleh habis kat sini. Dia akan dapat tuan-tuan pergi haji. Macam mana saudara kita dapat surat tadi, macam mana dia dapat semangat tadi. Ya, abang kita tadi dah gunting, dah tahlul lah. Tuan-tuan pun dah gunting, dah tahlul lah. Bukan dapat haji kat sini, haji dekat, kena pergi Mekah. Ya, alhamdulillah. Haji ini merupakan satu ibadat yang mana sebab itulah diletakkan kemuncak kepadanya pada akhir sekali, itu mengerjakan haji bagi seseorang yang berkemampuan. Jadi mengerjakan haji ini bukanlah satu ibadat yang kita boleh laksanakan ikut-ikut ataupun tanpa ilmu. Dia satu ibadat yang syarat dengan kerja-kerja ataupun syarat dengan tingkah laku ataupun tindakan-tindakan kita yang memerlukan kita ada ilmu. Oleh yang demikian, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tuan-tuan dan puan-puan dengan rasa sukarelanya, dengan rasa kehendak kita untuk mencari seberapa banyak ilmu berkaitan dengan haji. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang untuk kita mengerjakan haji ini bukan datang selalu-selalu. Tak apa kalau kita orang yang billionaire, tahun ni kita nak pergi, tahun depan kita pergi, tahun satu lagi kita pergi, tak apa. Tak apa, kita banyak duit. Tahun depan pergi dekat travel ni, tahun depan pergi dekat travel ni, tak apa, banyak. Saya pergi 100,000, 200,000, tak apa. Tetapi kalau kita yang pergi memerlukan satu nak katakan jemputan ataupun satu kelayakan ataupun kita berdasarkan kepada lembaga tabung haji, mungkin kita akan dapat sekali saja peluang ini. Sekali saja. Jadi kalau sekali peluang itu kita tak boleh gunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka menjadi satu kerugian yang amat-amat bagi kita. Haji bukan satu ibadat yang kita boleh ikut orang depan. Tidak tuan-tuan, tidak. Haji bukan satu ibadat yang kita boleh ikut kumpulan kita. Tidak. Haji satu ibadat yang kita mesti dalam dada kita lengkap apa yang perlu kita buat, lengkap yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni sah, yang ni batal, yang ni wajib, yang rukun, semua wajib ada dalam diri kita. Benda ni takkan dapat dengan hanya kita ikutlah mutawih ada. Tak boleh dapat. Selain daripada tuan-tuan dan puan-puan datang duduk menadah macam ini, maka insya-Allah hadirnya kita ke tanah suci untuk mengerjakan ibadat haji, hadir dalam keadaan yang penuh persiapan. Dengan lapas yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan tutupan khusus siri haji bersama dengan Safa Travel bermula daripada 18 November 2025 hingga 18 Januari 2026 dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.